Assalamualaikum guys, jumpa lagi ya dalam channel aku. Kita sambung untuk proses buka enjin A5 ni. Okay, so ni nampak tebal gila dia punya selut. Dia tanah ni sebenarnya, dia bercampur tanah. So kita akan buat motor ni. Aku nak buka dulu semua. So nampak tanah campur minyak hitam. Okay, aku nak buang minyak enjin dia dulu, baru aku buka. So aku tak cuci benda ni. Kita buka dulu. Dah siap buka baru kita cuci habis. Alright. Sementara kita tunggu minyak dia turun, kita buka dulu mana yang boleh. Okay. Okay guys, kita buka dulu bahagian head ni. Kita buka bahagian head, skru semua buka. Okay, mudah pakai box 8 ni. Sebab dia satu dia panjang dan dia nipis. Selalu aku pakai T je nak buka ni. So ada box ni, kita pakai box ni. Okay, siap buka semua ni. Rantai kecil dah buka, baru kita boleh cabut head ni. Okay. Okay, nampak kat sini dia punya valve bengkok lah. Dia jam. Alright. So kita ganti valve, ganti barang dalam ni, kita ganti semua. Okay, cam pun ganti. Rocker arm ni pun ganti lah. Kita ganti satu set. Mudah lah. Okay. Okay, cala. Motor ni memang jam sebenarnya. Dia punya piston pun cala. Okay, boleh nampak . Washer dia pun tak ada . Okay guys, pakai jet magnet, kita jet . So jet ni kita nak pasang dia lawan jam. Dia lawan jam. Okay, korang jangan pasang ikut jam. Selalu kita kuncikan ikut jam kan. So ni kita nak jet, kita pasang lawan jam. Right. So yang ni kita tahan. Lepas tu kita jet . Okay.
So dia punya coil ni pun terbakar lah. Ni. Dia punya skru tapak coil pun dah lain lah. Motor ni maknanya pernah kena buka lah sebelum ni. Dia punya skru ni macam loose dalam. Sebab dia pusing pun tak naik. Okay, skru dia loose skru kepala bulat macam ni. Okay, lagi satu ni. Korang nak dapatkan model dia panggil apa ni? Impact driver Ni impact driver. Ni impact wrench. Okay, aku guna dua ni impact driver ni. Benda yang dia tak berapa ketat, dia sesuai kita nak guna. Ini model Bosch. Tu model dia. Lepas tu yang ni model ni. Yang ni power Yang ni boleh sampai hampir 400 Newton meter torque untuk buka. So nak buka clutch ke apa, yang ni memang padu right. So aku sambil buat video ni, aku promote produk apa yang aku guna. Okay, korang boleh beli benda yang sama atau ikut cerita rasa masing-masing ikut bajet. Okay, so sini wire meter dia ni, apa ni, gear dia. Kita cabut, tekan dia ada satu bahagian spring, tekan dia keluar. Okay, untuk coil dia. So dia ketat ni. Kita try congkel daripada dalam. Korang yang ketuk kat sini ketuk sini boleh, tapi bila dia dah longgar, bila ketat macam ni korang ketuk, potensi dia nak pecah tu. Dia ketuk daripada dalam ni, dia mudah terkeluar. Okay, sini boleh ketuk tapi tak digalakkan sebab dia boleh patah ni. Right, so buka congkel daripada dalam ni. So ni coil dia dah terbakar ni sebenarnya. So baru kita boleh buka punya rantai kecil ni, roller. Apa getah dekat atas tensioner ni pun tak ada motor ni. Okay, getah dia pun tak ada. Tak tahulah tak ada ke hancur, tak tahu motor ni.
Ni tak buka pun tak apa tapi aku buka semua sebab aku nak blasting crankcase. Okay guys, yang ni dia pegang bom gear dalam lah. So buka siap-siap nanti sebab kita akan buka habis semua ni. Okay guys, penuh tanah, kita buang dulu. Aku tak cuci sebab water jet aku rosak lah, tak ada. Kalau tak ni aku selalu cuci dulu enjin ni sebab kotor kan. Bila dia penuh macam ni, tempat buat kerja kita akan jadi kotor. Ni tak ada skru satu ni tak ada skru. Okay. Right, so dah boleh ketuk lah, buka. Okay, selalu dia akan sangkut dekat sini dekat oil seal Kickstarter. So just ketuk lah sampai dia terkeluar. Okay. Okay guys, bahagian EFI clutch ada special tools yang kita kena guna. So ni dia punya tools dia. Dia macam ni. Dia untuk buka skru auto ni dengan skru mangkuk clutch. Dia guna macam ni. So kita akan guna ni untuk buka skru. Korang jangan ketuk-ketuk memang boleh, tapi pakai dia punya special tools lagi mudah sebenarnya. Okay. Okay. Senang bila korang ada cordless macam ni, cara yang power, yang kuat, so mudah kerja kita nak buka bahagian ni semua memang skru dia orang ketat so kita kena pakai cordless yang ada power baru kita boleh buka skru tu. Macam ni dia tak adalah ketat sangat, tapi korang akan terjumpa
enjin yang skru dia betul-betul ketat nak buka. So kalau cordless tak power, memang payah. Tu yang ada yang sampai bawa pergi kedai mah. Okay. Mangkuk dia cun lagi. Okay, so dah cabut mangkuk gelas semua. Kita buka ni benda yang kita boleh buka. Okay, mana yang boleh cabut pakai tangan, kita cabut pakai tangan. Macam bahagian kelas ni kan. Ni pun dah pecah. Okay, so kita buka yang ni. Kemudian cabut yang ni. Yang ni kalau ketat, kita boleh ketuk daripada side gear belah sini. Dia batang side gear kan. Okay. Ni. Dia batang ni. Kemudian bintang ni. Okay. Kat bintang ni ada 5 batang, 6 batang, 7 batang. 7 batang ni. Dia benda ni halus ya. Ni. Kalau boleh buka siap-siap, letak di dalam bahagian tempat kita letak barang kelas. Okay, korang pastikan ada tools yang sesuai nak buka C-clip. Okay, yang jenis macam ni. So slow-slow kita ketuk sampai dia terbuka. Okay, so settle lah crankcase. Ini crank up dia. Rod kita akan tukar sebab dia punya head pun valve dah jam. So kita ganti semua bahagian dalam enjin dia. Okay, settle lah. Bearing semua kita akan tukar. So benda ni aku nak rendam dulu sebab tanah-tanah kita cuci dulu. Aku rendam, lepas tu kita nak blasting, kemudian kita pasang balik. Alright. So yang ni tak buka pun tak apa, nanti nak ganti. Ni dia punya sub. Okay, so itu je lah. Korang follow jangan lupa subscribe, like dan share. Aku punya proses video ni akan jalan lah sebab memang aku nak cepat untuk siapkan motor ni. Aku try buat mana yang secepat yang boleh. Okay,
So aku nak kemas-kemas dulu semua. Minyak, saya faham lah. Ni peneman. Okay guys, jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa subscribe.